Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan meneliti tindakan pemain Sabah, Sadil Ramdhani yang didakwa mengkritik pengadil ketika aksi Liga Super menentang Terengganu Opti FC semalam. Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Rahman, menjelaskan pemain atau pegawai pasukan tidak boleh membuat kritikan secara terbuka termasuk di media sosial. Semua keputusan pengadil dan pegawai perlawanan mesti dihormati. Pemain dan pegawai pasukan tidak boleh secara terbuka mengkritik keputusan pengadil di media sosial atau mana-mana media. FAM tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan disiplin yang tegas terhadap sesiapa yang mempersoalkan kredibiliti pengadil, katanya. Terdahulu, Sadil Ramdhani dilaporkan mengkritik pengadil perlawanan di laman Instagram Story selepas pasukannya seri 2-2 berdepan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Malam ini kepemimpinan kamu sangat merugikan kami. Seharusnya 3 mata milik kami Sabah, kata Sadil. Tindakan pemain import dari Indonesia itu dianggap meletakkan dirinya dalam bahaya dengan dia boleh dikenakan hukuman oleh FAM jika didapati bersalah. Sebelum ini, pemain dan jurulatih Liga Malaysia Liga M pernah digantung, antaranya pemain Selangor VSFC Faisal Halim yang digantung selama sebulan oleh FAM selepas mengeluarkan kenyataan ketika temu ramai media selepas berdepan Sabah Fed pada April 2023. Bekas pegawai Kelantan Free, Rezal Zambri Yahya juga pernah digantung 2 bulan dan dikenakan denda RM10,000 pada tahun 2022 kerana mengeluarkan kenyataan yang boleh memberikan impak negatif ke atas nama baik dan reputasi FAM selain daripada mengecam urusan pentadbiran hal ehwal FAM ke pengadilan atau pengelolaan Liga M.